Wow. Aku barunya intro mame. Real mame. So, hello guys. Hey, assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel No Way No Talk Talkie Gamers here. Itu adalah trademark baru aku. Dan hari ni apa game yang aku akan bermain? Sekarang ni aku akan bermain game Baboon Tag X. Dan itu dia, aku akan bermain game yang sangat pelik untuk hari ni. Dan tetapi game pelik-pelik yang ni pun tetapi ramai beribu juga orang yang main game ni. Tetapi kita akan test saja. So tujuan game ini very simple. Korang kena menjadi, korang ada dua rule tau, iaitu korang menjadi pelarian dan korang menjadi seeker. Yang di mana seeker itu korang kena, apa orang kata, korang kena mencari dan menangkap semua. Orang kata, aku tak nak panggil babon, aku akan panggil monkey saja. Dan monkey tanpa kaki. So tak ada apa, sebelum mulakan video ni, sebelum kita start, jangan lupa like, subscribe, komen. Dan kita jumpa, kita main game ini sekarang. Let's go gang. Alah, lama Lava win. Wait, what? Lava win? Oh, aku baru tahu. Oh, ini adalah para peserta yang akan melarikan diri, yang akan memecahkan rekod sebagai monkey yang paling terkuat. Ada tapi taklah semuanya putih. Tapi tak apa, mari kita lari saja. Lari yang selaju-laju mungkin. Kalau kau nak tahu seeker tu apa benda tau, bukan, seeker tu perubahan dia apa tau, iaitu lava. Seeker aku panggil seeker je lah. Sebab hide and seek pun orang panggil seeker juga kan. Weh, ada seeker noob, ada seeker, weh, ada seeker lava tu. Lari tu. Lari. Lari. Tolong. Weh, lari tu. Sumpah aku cakap lari tu. Weh, lari tu. Aku nak pusing balik lah. Tolong pusing. Jangan pusing. Dan di saat-saat terakhir aku menjadi Talkie Gamers yang pertama menjadi lava. Itu adalah sangat-sangat busuk. Okay, sekarang ni orang kata yang ni memang tempat babun sebenarnya, disebabkan ada pokok-pokok, ada obi-obi sebenarnya. So yang ni ada, wow! Bunyi apa tu? Wih, ada patung benda ni. Patung mata je. Oi, lari tu. Aku akan jadi babon yang pertama survive. Aku akan jadi lari. Weh. Tapi mereka masih tak survive. Mereka takkan ni lah. Tadi aku nampak macam mereka ni tu. Lompat kan. Dan aku orang pertama yang akan survive dalam game ini, Baboon Tag X. Ada lagi lah orang yang kedua. Dan aku rasa dia takkan tahan lama disebabkan aku rasa tak. So mari kita kejar. Lari. Aku akan survive dan lari. Tak sangka aku jerit secepat itu. Weh, ada lagi ke yang survive tu? Kenapa masa dia tak habis? Tu. Okay. Ori juga tu. Sebab apa kan? Korang boleh, orang kata, main santai. Dan korang boleh, orang kata, ajak member korang. Wow. Jangan goyang tu. Nanti jatuh tu. Jangan goyang tu. Weh, jangan tolong aku tu. Aku yang main kat dia. Weh, lari. Weh, ada obi tu kat sini. Aku rasa buat obi ni. Sekejap. Aku rasa buat. Wow. Walah. Anda kena prank dengan saya? Yes sir. Anda kena prank. Lari tu. Wow. Aku terpijak kepala dia. Sakit. Jom. Lompat. Tidak. Jangan tidak tu. Dah jatuh. Mati kau. Tapi tak boleh juga mati tu. Sebab goyang. Jangan sampai aku jatuh sudah. Goyang. Supaya mereka tak boleh masuk dekat sini. Boleh dah. Dan sekarang ni aku pun mati sama dengan muka macam ni.
si Kiwoyo. Tapi bila katakan boleh tahan jugalah disebabkan kat sini terlicin sikit tu. Disebabkan apa tau? Wow, ramai tergelincir tu. Kena tangkap dan korang rasa macam bosan dan aku jadi juga tu. Real Bameng. Korang rasa macam apa, korang dah kena tangkap kan. Selalu game yang macam ni ada juga sesetengah yang kadang korang dah kena tangkap, korang masuk dalam lobby kan. Korang masuk dalam lobby, dah ada sesetengah yang masuk dalam lobby. So apa lagi kan, dia agak membosankan di situ. Kita kena tengok. Dan kat sini walaupun korang dah dijadikan seeker macam ni, dan korang still boleh bermain lah dekat sini. Yang tu adalah advantage daripada game ni. Noob weh, kau ajak tu. Noob membership aku memang ramai tu kali ni Meng. Memang ramai tu Meng. Memang tengah ramai tu. Cuba campur lah daripada korang lah. Campur lah. Lava win cepat je tu. Tapi korang kena campur lah. Cuba campur. Daripada yang buat drama, yang main game yang lain. Kali ni aku jadi seeker Bameng. Satu seeker. Kali ni aku jadi seeker tu. Yang ni adalah last round. Okay. Kali ni aku jadi seeker. Aku terjatuh ke bawah tu. Jadi satu. Ya aku lemah. Dia pun pandai mengelok tu. Bameng betul lah. Bameng. Tolong Bameng. Ramai orang main kat luar ni disebabkan open. Dia punya keluasan dia open. Dan ramai juga orang yang survive sekarang ni bermain. Noob. Aku sangkut. Harap mereka ni semua pro ya. Ada yang dekat situ. Go. Ada lagi seorang kat sini. Jom tu. Kita ramai-ramai kerja tu. Aku akan kerja dekat belah ni. Go. Selamat Bameng. Real tu. So apa lagi geng? So sampai di sini saja. Apa benda dia tu? So sampai di sini saja video aku. Aku terperangkap. So sampai di sini saja video aku pada kali ini. Korang suka video aku pada kali ini, korang boleh like, subscribe, komen, dan kita jumpa pada video akan datang. So bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Harap korang enjoy.